Assalamualaikum guys. Saya berada hari ni di Kuantan di Alun Mabah. Alun Mabah nama? Tak ingat. Alun Mabah ke Alun Mabah dah tahu lah. Mabah. Saya tak tahu apa nama tempat ni. Kalau korang tahu boleh komen. Dan sini banyak tilapia tapi saya tak boleh ambil banyak lah. Saya ambil dalam 7 ekor sebab saya nak balik dekat Dungun. So, kawasan ni banyak. Mana tilapia? Tilapia dia tu. Apa ni ikan? Jadi ikan water. Alhamdulillah, strike tilapia, headshot guys. Oh, lekat guys. Alhamdulillah, headshot. Oh, lekat. Tolong tarik. Cameraman please. Oh. Headshot. Alamak, tadi pula dah. Okey, suruh. Okey, dia. Strike. Oh. Apa jari saya ha. Alright. Nak tu. Tilapia. Saya dalam 5 jari kot Boleh lah. Nice. Banyak tilapia. Tu besar tu. Kita ambil besar. Tu besar. Miss. Alhamdulillah, strike. Kena hak besar yang kita nak. Oh yeah. Boh. Naik dulu. Okay, slow. Strike ke berapa ni? Strike kedua. Tilapia. Mana? Gambar. Aku target yang dulu nampak dah. Pasti lah. Ada. 2 ekor. Dua. Aduh. Kena. Oh. Bengong. Lepor dah. Strike. Right. Boleh. Kena. Boleh strike. Boleh dah. Tembok. Dah payah hang. Ikan payah makan. There. Very nice. Tilapia ketiga kita hari ni. Jom tu sah. Kena strike. Tapi silap target guys. Strike tapi silap target. Aduh, kena ambil lah. Alah, tersyok. Kesiannya awak dapat. Tu dia. Strike. Masya Allah. Okay, jangan lokal guys. Mantap. Ni yang kelima. Okay. 1, 2, 3. Ini dia. Alhamdulillah, strike. Ada lawang dah. Boh. Boleh. Ikan kenam. Allah, apa ya? Besar tu. Ambil ujung tu. Strike. Aku memang nak mung. Alhamdulillah, 7 ekor dah. Kita dah hidup lama sini. Kalau kita hidup lama kita ambil banyak lagi, tapi cukup lah.
Woi. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tilapia. Oh. Boleh ah, sorry. Baik, balik lah. Baik dah. Okey, kita dah habis lastik ikan. Dan kita akan jumpa lagi lah ni cameraman. Mana? Azing. Ha. Kita akan balik ke Dungun sekarang. Dan kita pergi lah dulu shopping-shopping dulu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.